Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama kita pada tengah hari Ustaz Kamal, yang merupakan kali yang ketiga Ustaz datang ke kuliah office kita. Jadi elok tajuknya pun dibagi apa selepas Aidilfitri. Kalau tanya saya, Syawal lah. Tapi Ustaz pun ada tanya tadi, awal office kita mula kuliah ni, tempat-tempat lain belum mula lagi, tengah lemang lagi. Dan untuk maklumat Ustaz pun kita dah beritahu, kalau ikut Hajiman semalam lagi nak start dah. Sebab kita rasa mungkin orang masih lagi mood raya. Tapi mood raya tak datang kuliah pun payah juga kan. Jadi kuliah kita pada tengah hari ni apa selepas Aidilfitri. Jadi Ustaz minta Ustaz huraikanlah. Maksudnya kita sebulan dah orang kata berada dalam madrasah Ramadan, dan seterusnya bulan-bulan yang seterusnya macam mana kita untuk menghadapinya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan Ustaz untuk menyampaikan kuliah. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurusi sidang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pertamanya kita panjat syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Dia bagi kat kita. Kita tak boleh buat apa-apa tanpa nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nikmat, antara nikmat yang besar yang kita wajib syukuri selain pada iman dan Islam adalah nikmat untuk Allah bagi kekuatan supaya kita boleh buat baik. Itu satu nikmat. Boleh buat baik ini satu nikmat. Dan nikmat itu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tajuk yang kita nak bincang ni, bila saya dapat tajuk ni 3 hari lepas, saya terfikir ke mana saya nak bawa tajuk ni. Jadi sebagai kesimpulan mungkin ni, daripada 3 bulan yang kita telah lalui, bermula daripada Rejab, Sya'ban, Rejab dan Sya'ban, Ramadan ataupun 4 bulan yang kita lalui, Rejab dan Sya'ban, Syawal dan Ramadan dan Syawal. Jadi saya pernah terbaca satu tulisan, dan saya baca tulisan ni dalam 4-5 tahun lepas. Jadi bila tajuk ni bagi kita ingat balik, saya akan tulisan itu oleh seorang ulama Azhar. Dia menulis dalam bahasa Arab. Dia kata Rejab dan Sya'ban itu adalah bulan latihan. Dia kata latihan. Sebab tu Nabi pada bulan Sya'ban terutamanya, Aisyah pernah sebut, Nabi berpuasa, tak pernah Nabi puasa lebih banyak selain Ramadan melainkan pada bulan Sya'ban. Maknanya kalau bulan-bulan lain Nabi berpuasa pertamanya Isnin Khamis, itu dah tentu 8 hari. Kemudian hari Baidah iaitu 13, 14, 15 misalnya, itu dah 3 hari, jadi 11 hari. Jadi purata Nabi puasa setiap bulan lebih kurang 11 hari. Tapi bila Aisyah mengatakan bahawa dia puasa lebih daripada bulan lain melainkan Ramadan, bermakna Nabi berpuasa pada Sya'ban lebih daripada bulan-bulan yang lain. Begitu juga dengan beberapa kelebihan bulan-bulan
yang terdapat sebelum Ramadan. Misalnya Sya'ban itu ada nisfu Sya'ban misalnya dan sebagainya. Dan dia merupakan latihan untuk kita masuk ke dalam bulan ujian yang disebut sebagai Ramadan, itu bulan ujian. Jadi kita prepare, kemudian kita masuk, orang panggil dalam ujian yang sebenarnya, iaitulah bulan Ramadan. Dengan puasa bulan Sya'ban, kita tak terbiasa serupa orang main bola lah. Nah, biasanya 20 minit sebelum game ni dia akan keluar dulu. Dia akan warm up tuan-tuan sekalian kan. Berperlu macam main lah. Supaya apa? Supaya masuk saja game tu, tak ada lah mood tu baru nak datang, dia dah ada lah. Jadi begitulah juga dengan Sya'ban itu. Satu orang panggil warm up atau latihan, supaya bila masuk saja Ramadan, kita tak terpinga-pinga baru nak mula lah, baru nak baca Quran, baru nak sedekah, baru nak puasa hari-hari pertama sampai terlupa-terlupa. Jadi tak berlaku benda begitu. Sebabnya dah biasa puasa. Sebagaimana kita puasa dalam syahr Ramadan kan, hari pertama raya tu kita serba salah nak makan sebenarnya. Berasa ya ke biasa kan. Sebabnya dah luas-luas, ya ke kena makan. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala itu gariskan begitu. Jadi bulan Sya'ban itu bulan latihan, lalu kita masuk dalam bulan Ramadan, ujian yang sebenar. Dan Syawal itu adalah bulan muhasabah. Jadi Sya'ban itu adalah bulan latihan, Ramadan bulan ujian, Sya'ban itu adalah bulan muhasabah. Apa yang kita nak muhasabahkan dalam Syawal? Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, saya nak balik ke belakang sikit. Allah Subhanahu Wa Taala dia jadikan Syawal itu bukan sebarang hari. Hari-hari itu bukan sebarang hari. Sebab tu kita nak melihat satu Syawal tu, jangan tengok pada lirik seni kata lagu. Kita kena tengok pada tuan sejarah raya tu sebenarnya macam mana. Ramai kita tak tahu asal usul raya tu, kita pun tak tahu. Kita lebih tahu asal usul benda lain, walaupun kadang-kadang kita tak tahu. Kita tengok orang berubat, bohong berubat, keluar kau dari tubuh tu, aku tahu asal usulmu. Jadi jin pun kata dialog lama kat dulu. Aku tahu asal usul, tak tahu asal usul kau pun kau tak tahu dia. Itu bohong. Dalam Ruqyah Syifa tak ada cakap aku tahu asal usul, tak ada. Ya, kau keluar sudah, aku tak peduli kau masuk ni sebab apa, sekarang aku nak kau keluar je. Jadi dalam rawatan syifa tu tak penting mari masuk. Nak kalau cerita ni mari sini, dia nak tuju ke laki kau, kena ke kau sini, ngarut lah ke nah, jadi kita tidak diajar begitu. Jadinya asal usul raya tu kita tengok. Nah, raya. Jadi bila kita tahu asal usul raya, barulah kita faham apa sebenarnya Aidilfitri itu. Hari ini kebanyakan orang tak tahu apa asal usulnya. Dilihat kepada seni kata lagu. Bila lagu kata din dam dum punya mercut, kita tengok apa berlaku dengan raya kita. Dengan mercut, tak rasa rugi pun. Bahkan mak bapak tolong beli mercut bunga api, anak-anak pula sebagainya. Keseronokan yang orang panggil keseronokan palsu. Nah, dalam istilah Pak Hamka itu keseronokan palsu. Dia tulis seronok tapi palsu. Apa yang terdapat daripada sekadar tengok api ngomong-ngomong tapi saya. Jadi kalau dah terbeli tahun ni tu, tahun depan jangan beli. Habiskan stok. Habis stok. Kalau tak habis kita bazir. Apa jadi totality lah. Ya, jadi sebenarnya tak perlu benda-benda macam itu. Sebenarnya kita yang membentuk pemikiran anak kita. Raya mesti ada bunga api, kita bentuk apa tu pandangan dan persepsi anak kita kepada raya tu. Itu yang pertama. Saya cuma nak bawa mikir je lah ya. Saya bukan tazkirah pun, saya nak bawa fikir balik. Sepatutnya kita sebut benda ni 2-3 hari sebelum raya kan. Tapi saya itu awal lagi kan, saya punya kelas tu. Jadi raya ni macam mana asal usul dia? Asal usul raya ni tuan-tuan, di peringkat awal Islam. Bila orang Islam banyak masuk Islam, iza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Bila masuk Islam, orang ramailah masuk Islam. Maka bila Nabi sampai ke kota Madinah, kan, Nabi melihat orang-orang Islam tu merayakan hari raya agama-agama dan pahaman mereka sebelum Islam. Sambutlah yang Nasara, carut Nasaranya, macam-macam. Tak ada hari raya kan. Bila kita tak ada benda ni macam tu lah. Kita tak ada identiti, tak? Macam kita lah. Kalau kita tak ada identiti tu, kita ikut, tak ketahuan orang ni. Orang cukur tepi, tinggal tengah, kita ikut. Kita tak ada identiti. Tuan-tuan sekalian. Tengok pemain bola ni buat garis-garis, kita buat garis-garis tu. Garis-garis apa pun kita tak tahu. Walaupun benda tu bertentangan dengan agama. Dan Nabi larang keras tu. Nabi larang keras mencukur sebahagian dan meninggalkan sebahagian. Yang lain adalah bentuk yang Nabi, sehingga kata perbuatan itu adalah perkara yang amat dibenci oleh Nabi SAW. Baik. Jadi bila begitu Nabi pun mohon kepada Allah agar dianugerahkan hari raya untuk orang Islam. Maka Nabi kata, sebelum ni Nabi kata, kamu merayakan ikut ajaran kamu sebelum daripada. Maka bermula hari ini Allah telah menganugerahkan kepada kepada aku dan umatku 2 hari raya. Maknanya itu hasil doa daripada Nabi. Sedih Nabi, tuan-tuan. Dia doa nak raya dengan cara senang, tiba-tiba kita raya, anggap raya ni sama dengan agama lain. Semua raya sama. Sedih Nabi. Tuan-tuan bayangkan kesedihan Nabi. Malah raya dia tengok kita sambut tak macam dia sambut. Sedangkan dia adalah suatu anugerah daripada doa Nabi SAW. Itu kita bayangkan begitu. Kalau kita nampak begitu, kita takkan buat pembaziran, kita takkan buat panggil kealpaan malam-malam raya itu kalau kita faham Nabi ada dengan kita. Baik. Jadi itu kalau dia. Ini bukan nak melahirkan kesedihan, cukuplah dengan lagu raya takbir kita yang menyedihkan itu. Jadi itu asal usul raya. Satu. Yang keduanya kita tengok, raya ni penting tak penting sampai Allah ajar cara nak sambut raya. Allah ada ajar cara menoreh tak? Tak ada. Allah ada cara nak apa sabit kenapa sawit? Tak ada. Tapi Allah ajar cara nak sambut raya. Sebab apa? Kalau aku tak ajar, rosak habis hamba-hambaku. Dalam pada aku ajar pun ramai yang rosak. Maka Allah ajar tu. Pada dalam suratul Baqarah tu Allah Taala sebut walitukmilul iddah. Sempurnakan oleh kamu puasa kamu. Iddah itu bilangan puasa. Maknanya orang yang tak puasa tu, dia tak layak sambut raya. Ayat tu jelas. Tapi kita tengok yang tak puasa tu yang lebih Masya Allah. Orang puasa setakat pasang, dia 7 pasang. Dia tak minat, sehari 7 pasang. Mengalahkan Siti Nurhaliza kahwin, tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, Allah Ta'ala kata walitukmilul iddah. Sempurnakan oleh kamu bilangan puasa kamu. Pertama sekali nak sambut raya ni, kamu kena selesaikan puasa dulu. Kalau tak puasa, kamu tak layak sambut. Jadi kamu perasan je kamu menang. Kamu tak menang sebenarnya. Perasan dia menang. Berat tuan-tuan perasan menang ni. Ada Perancis pun tuan-tuan dia ngaku dia kalah, dia tak perasan dia menang. Dia tak perasan dia menang ada. The Sham kata apa? Memang kami patut menang, tapi buat macam mana dia kata kami kalah. Jadi dia pun mengucap tahniah pada Portugal sebagainya. Dia tak perasan menang. Kadang-kadang ada semua coach kan, sepatutnya kami menang. Jadi begitu. Macam di JDT kan, dia draw kan dengan PKNS. Patut kami menang, kata Gomez. Aku menang pun seri. Jadi maknanya nak sebut tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang tak sempurnakan puasa itu, dia maksud dia apa balik? Dia tak layak sambut raya. Walitukmilul iddah. Kamu patut sempurnakan puasa kamu. Okey. Selepas kamu sempurnakan puasa kamu, tengok Allah sebut walitukabbirullah. Bersegeralah kamu membesarkan Allah. Allah ajar kita. Maksud membesarkan Allah yang pertama sekali takbir. Allah buat takbir sebab apa? Supaya semua orang boleh memulakan sambutan raya itu berdasarkan syarak. Kalau Allah suruh baca Yasin, berat. Masuk ke raya baca Yasin, berapa orang yang boleh hafal Yasin? Kalau di tengah buat kereta, kalau di atas tiga semayang, tak apa, dia baca Yasin. Kalau di atas bas,
Tuan-tuan sekalian, lampu tutup semua, Yasin apa benda? Kan? Kalau Allah suruh baca surah Baqarah, berat lagi. Masuk raya surah Baqarah, panjang-panjang. Pakai dak lah, pakai alif lam mim gitu je lah. Alif lam mim gitu je kan. Tidak menghafal ni kan. Tidak menghafal situ tu. Nah, kalangan kori dunia je. Jadi, Allah Ta'ala kata bertakbir. Satu. Sebab apa takbir? Sebab setiap benda yang besar Allah suruh mulakan dengan takbir. Semayang benda besar Allah mula takbir. Nabi nak pergi jihad mula takbir, tuan-tuan sekalian. Nabi tak ajar nak pergi main bola takbir. Nah, jadi bila nak pergi jihad tu Allah Ta'ala bagi suruh Nabi bertakbir. Bertakbir, tuan-tuan sekalian. Sebagaimana cerita Sayyidina Umar masuk Islam. Sayyidina Umar ni orang yang ke-40 masuk Islam. Di rumah Arqam ibn Abu Arqam, bila Umar masuk, yang turun asalnya nak membunuh Nabi, kemudian dengan takdir Allah, akhirnya dia pergi ke rumah Arqam dengan menyatakan keislamannya. Habis dia Islam, bergema takbir tadi, tuan-tuan sekalian, sehingga sampai ke Kaabah. Jauh tu, kalau tuan-tuan di Mekah tu, belakang Bukit Safa tu, jauh tu, nak sampai ke takbir tu, di belakang Bukit Safa tu adalah rumah Arqam ibn al-Arqam. Jadi kuat takbir tu, 39 orang takbir kuat. Sebab apa? Merayakan kemenangan dengan kemasukan Umar dalam Islam. Jadi sebab itu raya ni benda besar. Benda besar. Sebab tu Allah Ta'ala suruh mulakan dengan takbir. Tu nak kita ni. Yang kedua, maksud membesarkan Allah Ta'ala adalah dalam kita sambut raya, tolong besarkan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dalam kita bersalam-salaman, tolong besarkan Allah. Bukan asal ulu tangan salam, belaga pipi, belaga dahi, belaga perut, apa sebagainya. Tuan-tuan sekalian, ya, ada hukum hakam membatasi sambutan hari raya. Tapi kita tengok raya kita hari seolah macam tak ada hukum. Inilah hari kemenangan. Bila dah menang sanggup buat apa-apa saja. Itu bukan kemenangan orang Islam, tuan-tuan sekalian, kan? Ada macam orang kafir, kan? Dia sambut kemenangan dengan Allah, kan? Kita pun nak tiru sama juga, goncang arak juga, tuan-tuan sekalian, ya. Contoh, jadi kemenangan kita tu palsu. Kemenangan kita tu lain. Allah sama tak. Satu. Yang keduanya kita tengok, ya, raya ni bukan sembarangan, ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengupgradekan segala benda yang harus menjadi sunat. Nak cerita besarnya hari itu. Contoh hari Jumaat, kan. Hari Jumaat ialah hari besar. Sebab tu mandi jadi sunat. Mandi asalnya hukum dia harus ya mandi. Nak mandi pun tak apa, tak mandi pun tak apa. Nak mari pejabat tak mandi, tak ada siapa tahu. Tak siapa tahu. Dan tidak berdosa pun. Kan? Buah bedak sikit selesailah. Kan? Ku putih baru lelap. Mudah. Ya. Jadi maknanya tidak ada masalah apa-apa. Kau nak mandi pun tak apa, kau tak mandi pun tak apa. Tapi bila mari hari Jumaat, bagi hari Jumaat, maka sunat harus tadi di-upgrade sunat. Bukan kerana mandi tu, kerana hari Jumaat tu. Macam juga, kenapa ada surah Kahfi pada hari Jumaat? Bukan kerana Kahfi itu, kerana hari Jumaat. Ya, jadi Kahfi itu Jumaat itu, kemuliaannya itu, sebab itu Allah Ta'ala mensyariatkan baca surah Kahfi. Begitu juga dengan raya. Nah, raya ni kita tengok Allah upgradekan benda yang harus jadi sunat, kan? Mandi, sunat mandi. Padahal benda tu harus. Kemudian makan, kita sebut tadi, kan? Makan tu hukumnya harus dia makan. Kau nak makan pun tak apa, tak makan pun tak apa. Tapi mari pagi raya kau sunat makan. Allah upgrade. Sebelum sembahyang raya, ya. Jadi nak ceritanya tadi ni, Allah Ta'ala juga apa lagi? Allah Ta'ala sunatkan berpakaian baru. Sama dengan hari Jumaat. Hari Jumaat, tuan-tuan sekalian, ya. Tuan-tuan mungkinlah ada. Kalau kita hari cuti Jumaat tu canggihlah, kita ada pakaian khusus. Kalau Tok Guru saya ajar, hari Jumaat tu kalau kamu tak ada baju baru pun, tiap-tiap ada baju khusus. Hari Jumaat kau pakai baju tu. Kita tak boleh lah, kan, tuan-tuan Rafiq. Tapi kalau nak ambil sunnah, boleh juga. Masa Jumaat bawa, tuan-tuan sekalian. Dia ada khusus. Sebab apa? Itulah raya kita. Jadi macam tu juga. Raya tadi Allah Ta'ala nak cerita hebatnya, tak hebat raya tadi ni adalah dengan disunatkan berpakaian yang baru. Kalau tak ada baru pun, yang terbaik yang ada pada simpanan kita. Jadi macam-macam lainlah, tuan-tuan sekalian, yang Allah Ta'ala sebut raya tadi.
Jadi di situ kita nak muhasabah dah. Di situ awalnya. Macam mana kita nak muhasabah kejayaan kita dalam Ramadan tadi. Kalau kita langgar habis semua, maknanya Ramadan kita tak ada erti apa-apa. Sedangkan puasa itu disebut oleh Nabi sebagai apa, tuan-tuan? Perisai. Kan puasa itu perisai dalam satu hadis. Walaupun puasa, dia tak sebut puasa apa. Dia tak sebut puasa sunat, dia tak sebut puasa Ramadan, dia sebut Perisai. siam itu jundu. Tak, maknanya perisai. Perisai daripada apa? Perisai daripada benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba pagi raya, kita langgar semua. Sampai tak semayang Zuhur, tak semayang Asar. Tuan-tuan sekalian. Maghrib pun tak tanya dah. Ramadan Maghrib tanya. Apa Maghrib? Ya? Zuhur tak tanya, Asar tak tanya. Maghrib tanya dah. Mari Syawal dengan Maghrib tak tanya. Tuan-tuan sekalian. Yang lain memang dah lama tak tanya kan. Jadi muhasabah kita itu pertama tadi, sejauh mana kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sepanjang Ramadan kita dekat dengan rumah Allah, pergi semayang dan sekalian, ada, ya, walaupun Zuhur tak pergi, Asar tak pergi, Maghrib tak pergi, Isyak tak pergi, tarawih je pergi. Di masjid tu ke tarawih, bukan ke Isyak, ke tarawih. Ada, maka tak apalah, paling tidak pun lepas Ramadan nanti ada tak kecintaan kita untuk pergi ke masjid lagi. Ada tak kecintaan? Ini sebagai muhasabah. Kalau kita ada rasa tak boleh pergi, cukuplah Ramadan, ada sesuatu yang tak kena dengan Ramadan kita. Sebab itu kata tulisan tadi mengatakan bahawa Syawal adalah bulan muhasabah. Yang kita nak muhasabah, apakah amalan yang kita telah buat sepanjang Ramadan, kita ada tak kecintaan nak buat balik? Sebab tu kita tengok Imam Ghazali sebut, antara tanda-tanda sesuatu ibadat itu dihitung selepas kita buat amalan, bukan masa buat amalan. Masa kita buat haji, ada orang curi buat haji? Tak ada. Kita nak tengok lepas haji tu. Kalau lepas haji sama dengan sebelum haji, tak ada apa haji tu. Makin haji makin teruk tu berat lagi. Supaya haji dam. Faham Haji dam ni kalau sebelum naik haji boleh makan 1-2 je. Tu pun ke depan aja. Tapi tak ada pilihan tudung oren tu. Belakang kudung semua boleh. Maknanya jahatnya haji dam. Ya? Sebelum pergi haji okey, makan 1-2 dah. Itu pun hala ke depan undur tak boleh. Tapi dah naik haji boleh makan undur. Semua sampul lah wiper lah tuan-tuan, kanan kiri makan semua. Jadi begitulah. Dan ada dah orang mencuri waktu semayang? Tak ada. Tuan-tuan sekalian, kita nak tengok semayang tadi berkesan ke tak, tengok lepas semayang. Kalau masih lepas semayang curi duit tabung masjid, apa tu semayang? Jadi orang tak buat jahat masa sedang beramal. Orang nak tengok tu selepas beramal. Itu sebagai muhasabah, betul tak tuan-tuan sekalian? Jadi itu keadaannya yang kita nak muhasabah tadi ni. Jadi apa yang kita buat sepanjang Ramadan, mari kita muhasabah balik. Itu yang kata apa selepas hadis teri. Lepas hadis teri ada hal. Ada orang nama dia dah. Jadi maknanya nak sebutnya, pertama sekali ialah puasa. Allah nak tengok tuan-tuan sekalian, kita ni rindu dak puasa tu. Maka Allah cuma haramkan sehari dia tak boleh puasa. Hari kedua boleh puasa. Walaupun masuk dalam viral macam-macam ya, afdal dilambatkanlah puasa tu. Saya tak nak bincanglah tuan-tuan sekalian. Yang dicari afdal hak benar-benar kita cari afdal hak lain tak bincang lah. Nak buat puasa hujung sebab yang pertama nak raih orang pun gajah rima apa sebagainya tu kan. Orang Kelantan gajah rima lah. Jadi nak sebutnya tadi ni puasa tak ada kerinduan dan nak puasa. Maka untuk nak raikan kerinduan itu Allah syariatkan 6 Syawal tu. Selain untuk pelengkap pahala setahun itu. Sebab dalam Quran kata satu amal kita buat digandakan 10 kan. 30 hari kali 10 300 kan. 6 hari kali lagi 60 jadi 360. Complete lah sebulan. Setahun kita puasa. Jadi orang yang puasa Ramadan sumat ba'is sitah min Syawal, dia macam ada hari macam puasa setahun tu lah. Kiraan kalkulate dia macam tu lah. Ada satu amalan digandakan 10. Sehari puasa sama macam 10 hari. Jadi 30 puasa 300 hari. Tambah 6, 360. Cukuplah setahun. Itulah pahala macam setahun. Jadi Allah nak raih tadi ni.
Nak raih tadi, engkau ada tak kerinduan nak puasa? Engkau nak segera tak selesaikan? Itu nak selesaikan kerinduan itu. Maka sebab itu kita jangan sampai tak buat puasa 6 tu lah. Jangan sampai tak buat puasa 6. Tapi biasalah standard bila datang cawan tanya, kalau kita qada dengan 6 boleh? Soalan setiap tahun dah jawab tahun depan tanya lagi. Ya. Jadi gabung ni. Ya. Ni zaman merge dengan bank ni macam mana. Jadi bermakna jangan sampai kita tidak ada kecintaan nak puasa. Bila nak puasa tu bab lain. Kadang-kadang ya Allah aku ni nak sangat puasa 6 tapi tak ada kemampuan. Itu bab lain, tapi ada kecintaan. Ada kemahuan nak buat puasa, itu bermakna puasa kita Ramadan itu ada nilai di sisi Allah. Kalau nak ikut Yusuf Qaradawi berat lagi. Dia cakap apa kan? Dia kata kalau ikut apa tu Imam Ghazali, puasa 6 itu melambangkan puasa kita yang Syawal Ramadan itu diterima ataupun tidak. Itu bagi saya lebih kepada muhasabah diri, jangan hukum orang lah. Kalau hukum orang dia masuk ICU ya. Kau puasa 6 dulu. Dia yang masuk ward ada masuk ambulan juga. Jadi cuma itu sebagai orang panggil Imam Ghazali kan tuan-tuan tahu kan, dia lebih kepada kesufian, tasawuf ya. Dia duduk dalam masyarakat. Dia tulis Ihya tu dalam keadaan dia duduk dalam masyarakat. Bukan dia duduk dalam bilik aircon. Dia berhenti sebagai rektor Universiti Baghdad tuan-tuan sekalian untuk dia tulis buku berdasarkan realiti. Dia tak buat itu kan kita kan buat kajian dulu kat sini. Tambah sekarang maklumat semua ada dalam kan. Jadi buat dalam bilik aircon je, tak pernah duduk dalam lapangan. Berbeza dengan orang yang tulis duduk di lapangan tuan-tuan sekalian. Tak? Jadi Imam Ghazali memahami benda tu. Walaupun orang hukum dia sebagai apa membida'ahkan hari Isnin ada zikir tertentu ni 1000 kali, mana ada Nabi sebut, dia pun tahu you siapa nak cakap dengan Imam Ghazali kan. Tapi dia tahu dah manusia ni, kalau tak ada target, dia jadi malas. Bila kita tak target, subhanallah hari Isnin 1000, kita akan kejar target tu. Dapat dah 1000. Dia tahu dah otak manusia. Mana? Kalau kita tak target, tak ada apa tak target. Tuan-tuan kerja, mana target ni? Mana? Berapa target sebulan, berapa gini, ada targetnya. Kalau tak target, kau bekerja yang low class lah. Tak ada target. Mana? Tuan-tuan ada KPI. Ada KPI yang kita nak capai. Dan semua segi. Nak termasuk orang semualah. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, tidak memadaikah 30 hari. Kalau 30 hari kita dah berkunjung ke masjid, takkan tak ada langsung perasaan cinta kepada surau dan masjid. Mustahil tuan-tuan sekalian. 30 hari. Tiap-tiap malam kita pergi. Kalau kita tak ada rasa kecintaan nak pergi masjid selepas Ramadan, ada benda sesuatu tak kena sepanjang pemergian kita sebulan dalam Ramadan. Kalau tak ada langsung. Paling tidak kalau dulu kita seminggu langsung tak pergi, sekarang ni 3 hari kita dah mula berjinak-jinak dengan masjid. Itu yang kita nak muhasabahkan. Yang kita nak muhasabahkan. Yang ketiga, iaitulah untuk apa sahur itu disyariatkan oleh Allah. Sahur itu disyariatkan oleh Allah nak mendidik kita bangun malam. Itu saja. Sebulan duk bangun pukul 5 bangun. Saya nak tanyalah walaupun saya tak minta jawapan. Kau jawab sendiri-sendirilah. Aku minta dengar jawapan kau orang. Lepas malam raya tuan-tuan sekalian, kita terjaga tak pukul 5 tu? Automatik kan? Automatik. Kecuali kau tidur pukul 5 memang tak ada pukul 5. Kalau kau tidur pukul 11, kau tidur pukul 12, di pukul 5 dia terjaga. Terjaga, mesti punya terjaga. Kalau sepanjang Ramadan kamu tak pernah tinggal sahur. Tapi kalau kau dalam sebulan tu 3 hari memang tak jaga lah. Jangan pukul 3. Dia pukul 9, pukul 3 tu euro dah tak ada. Jadi nak sebutnya, kita mesti akan jaga kan, ikhlas dia cakap kan, automatik terjaga. Jadi itulah sebenarnya Allah Ta'ala nak tengok permuhasabahan kita. Kita nak guna tak kesempatan tadi bangun untuk beramal. Selama ni kita bangun nak makan, bangun nak sahur kan.
kita tak pernah fikir bangun untuk bersemayang. Maka pukul 5 lepas ni bangunlah untuk semayang. Inilah muhasabahnya. Inilah muhasabahnya. Jadi yang mendorong kita bangun hari itu rupanya makan. Bukan ibadat. Bukan semayang tu kita nak targetnya. Makan je. Maka sebab tu lepas makan kita tidur balik ya. Ini masalah juga ni kan tuan-tuan sekalian ya. Sebab itu disyariatkan itu dilewatkan sahur sehingga dekat dengan subuh supaya kau tak tidur. Yang kita pergi makan pukul 3, pukul 4 memang tidur lah. Bukan dengan kau orang aku pukul sekali. Kalau buat begitu memang tidur. Tapi kita bangun pukul, kita semayang dulu, semayang. Dekat nak subuh, maka kita baru makan. Maka lepas tu kita tak tidur. Ini yang kita nak muhasabahkan. Aku dah didik engkau selama sebulan bangun untuk beribadat, Tiba-tiba habis Syawal, kita terjaga tapi kita abaikan keterjagaan kita tu untuk beribadat pada Allah. Tuan-tuan sekalian, cuma saya nak sebutlah sebagai alternatif. Ada orang bukan senang nak bangun malam, bukan senang tuan-tuan sekalian, bukan senang. Tok Guru saya sebut, kalau kamu terjaga pada waktu malam, jangan kamu pejam balik mata sehingga kamu berdoa pada Allah. Sebab waktu sahur adalah waktu paling dekat Allah dengan hamba-hambanya. Kita terjaga tengok-tengok jam 4.30 kan. Nak sambung tidur. Sambung dah confirm pukul 7.30 dah bangun. Jangan lelap balik. Angkat tangan lah. Masa baring pun tak apa. Kalau tak boleh bangun pun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, tolong jadikan anak aku soleh, bahagia, berkatilah rumah tangga kami. Ya Allah, rezeki, tolong doa. Tolong doa. Ya? Jangan sampai kita lelapkan mata tanpa kita buat satu ibadat. Kerana doa itu juga merupakan ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak pesanlah bagi yang susah nak bangun. Kalau boleh bangun tu yang terbaik. Kita doa juga. Jangan sampai terlelap kecuali kita doa. Sebab waktu tu, waktu sahur ni, iaitu sulus minal lail ni, orang panggil 2/3 malam itu, waktu yang paling mustajab doa. Allah dekat dengan hamba dia. Ya? Maka waktu itulah kita doa. Jangan kita terlelap mata lah. Betul. Lepas doa, kalau nak terlelap, paling-paling tidak pun ada ibadat yang kita buat. Ya? Baik, itu yang kita nak muhasabahkan tentang sahur dan peranannya, permuhasabahnya itu kepada bangun malam ataupun qiyamul lail atau tahajud itu. Yang seterusnya ialah tuan-tuan sekalian sedekah. Nabi disebut oleh Abu Hurairah, Nabi ni seorang pemurah. Dan pemurah dia tu macam angin. Dan pemurah itu lebih bertambah-tambah dalam bulan Ramadan. Macam angin, maknanya angin tuan-tuan sekalian tak? Semua benda kita tak? Jadi macam itulah juga dengan Nabi ni pemurah. Dan tuan-tuan sekalian, maka alhamdulillah benda tu ada dengan kita. Benda tu ada dengan kita. Di setengah-setengah surau yang buat tazkirah, hampir 90% lah ustaz yang datang minta derma dah. Sehingga kadang-kadang terlintas kita, tak ada kerja lain. Kadang-kadang terlintas juga kan. Semua ustaz main derma dah. Termasuk dengan saya sekali lah. Nah, kita anggaplah benda tu sebagai orang panggil Allah hantar nak mudahkan kita. Kita nak cari tabung apa sebagainya susah kan. Dan kalau kita jumpa dekat tengah jalan, kita pun confused, betul ke dia ada sekolah ni tuan-tuan sekalian. Main rumah bakti amal, baik buat tu amal aja dah, apanya beramainya dah. Tapi paling-paling tidak pun, walaupun mungkin adalah satu dua kepala, bukan ustaz lah dia peminat kuih tart manggali ya. Umum derma sekolah tak ada, itu tidak orang panggil, tidak nafikan adalah satu dua yang dapat kat kita. Tapi majoritinya memang ada sekolah lah. Ya tak? Jadi Ramadan tadi. Jadi kita dengar senang. Dan kenapa kita bagi? Kenapa kita bagi? Kita tak takut ke kita duit habis? Kita nak pakai Ramadan banyak duit, nak pakai raya, nak tukar sport ring, spoiler, tuan-tuan sekalian, apa lagi? Skating, zone besar boleh masuk kepala gajah sebagaimana. Ya? Tapi kenapa kita boleh bagi juga? Bagi juga. Sumbangan, masjid, surau, orang minta derma, bagi. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebabnya Allah Ta'ala tadi pertama membina keyakinan bahawa dalam Islam, engkau nak lebih, kau kena bagi. Bukan macam teori manusia. Manusia ni kau nak lebih, kau simpan. Kau nak banyak, kau kena simpan. Islam tak. Kau nak banyak, kau kena bagi. Kau nak banyak, sebab apa? Dalam Islam ini, dia seumpama air dalam tangki.
Air dalam tangki ni tuan-tuan, dia takkan bertambah kalau tak keluar, tuan-tuan sekalian. Nah, kalau tak keluar dia duduk situ. Statik dia macam tu. Bila orang guna dia akan tambah keluar lagi. Macam itulah. Maknanya air takkan kering. Maknanya takkan miskin orang yang menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persoalan dia, tuan-tuan sekalian, nah, kemuncak daripada itu Allah fardukan zakat fitrah. Saya sebut dalam kuliah saya itu. Nah, walaupun korang bukan ingat pun, ya? Tapi tak apalah, macam ingat je lah. Nah, tu macam saya cerita dulu kan. Saya kan hari tu kena stroke. Doktor buat kajian, otak saya lemah, memori saya lemah. Jadi dia hari-hari dia buat ujian tu terapi, tanya. Semalam saya sebut apa, dia terima. Semua saya dapat jawab. Nah, tapi dia kata masih lemah. Lepas habis, saya keluar ward, saya ngajar. Saya ngajar hari ni, besok kali kelas yang sama, saya tanya, tak ingat. Maknanya korang lebih teruk memori. Hari ni saya ajar tajuk ni, besok saya buat tanya. Ingat tak yang 2 hari lepas saya ngajar? Tak ingat Ustaz? Oh, maknanya korang punya ingatan tu. Itu salah lah, bukan ingatan aku. Aku mesti ingat apa yang aku cakap 2 hari lepas. Jadi nak sebut Allah Subhanahu Wa Taala tadi dia bagi kepada kita keyakinan untuk bahawa dalam agama ni, untuk kamu nak dapat banyak, kamu kena bagi. Dalam pahaman yang lain, kalau kita nak banyak, kita jangan bagi, kita kena simpan, kita kedekut dan sebagainya. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan benda-benda zakat tadi ni. Sebab apa? Sebab itulah kemuncaknya. Allah nak minta juga supaya kau ada tolong orang susah sepanjang Ramadan. Nak harapkan kau volunteer, nak kau kata tawong, ikhlas kau, sukarela, kau tak boleh, kau tak nak. Dan aku paksa kau. Paling-paling tidak dengan keberkatan RM7, RM8 sekepala anak kita sebagai itu, adalah nanti lepas raya nanti kita terasa nak bagi lagi. Itu permuhasabahan yang Allah buat dalam keadaan zakat fitrah yang ada pada kita. Hari ni kita tengok tuan-tuan sekalian, maka sejauh mana kita boleh infakkan, tuan-tuan. Anak terutama sekarang ni dalam weather pun orang tanya kan, abang baca apa kan? Lelaki dia nangis baca buku lah. Buku apa sampai nangis? Rupanya buku akaun. Pelik juga baca buku nangis ya. Yang kau baca buku sedih apa, rupanya buku akaun. Tengok zero tak ada apa. Sedih lah baca buku. Kosong. Sebab kempen TV pun kosong-kosong kan, dengan akaun kosong semua. Jadi dalam keadaan hari ini kita tak ada apa-apa, maka disitulah ujiannya. Allah nak muhasabah, sebab semakin kita tak ada, sebenarnya disitulah kita kena bagi. Pemberian yang paling utama, saya nak sebut, Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, bahawa pemberian yang paling utama ialah apabila kita perlu tetapi kita masih lagi boleh bagi. Itulah pemberian yang paling utama. Ramai orang dia tak perlu baru bagi. Nak pakaian terpakai ya tak? Baru bagi. Nah, patutnya kita beli baru bagi ke orang, masalah kita. Ni nak, kalau pakaian terpakai sampai habis store masjid tu tak muat. Dan saya pernah tuan-tuan sekalian, buat kempen baju terpakai ni. 1 lori kita dapat. 1 lori. Terpaksa kita agih. Tinggal setengah lori. Hak lain tu, dia bukan jadi nak bagi. Sekadar nak buang apa yang ada kat rumah. Malah nak cerita lah tuan-tuan, itu tak apalah. Tunggu nak cerita, kalau cerita pun tuan-tuan tak percaya ya. Kita maaf sikit kan, takut orang perempuan terganggu. Sampai ada beras belah. Kita pun cari kok ada hal lain. Kita sambung. Kok terputus kan, kita tarik-tarik tu terputus. Masa tu musim jerebu Ustaz. Jadi nak suka pun ada, sedih pun ada lah. Tak jumpa. Jadi nak cerita, Masya Allah, kami nak suka pun ada kan, tapi sedih pun ada kan. Kenapalah sampai macam tu kan. Bayangkan, itu pun sebab tu saya tak ada sengaja ada longgok-longgok kita dah ya. Saya suruh orang gosok, bubuh dalam plastik ya. Walaupun lama baru kita bawa tuan-tuan sekalian. Jadi 1 lori tu tinggal setengah lori. So itu pengalaman saya. Banyak tempat untuk bawa. Jadi maknanya terpakai ni begitu cepat sekali. Kan?
telekung yang betik lalat atas kan, banyak dia bagi. Apa saya tak beli baru bagi kat orang? Mengapa tak boleh begitu? Sampai lalat nak landing tak boleh, tak ada tempat. Tak tahu mana. Semua tarik je lah. Benda sekilas. Itu belum yang palsu kan? Lalat, bila pula aku berak sini kan? Tak lalat palsu. Jadi, sebenarnya itu sekali. Jadi, sekarang ni waktu kita tak ada, itulah kita bagi. Sebab tu saya pernah sebut juga di sini kan. Bagaimana kita dengan mak bapak kita jangan kira. Tak ada macam mana pun kita bagilah kat dia. Di situlah tuan-tuan keberkatan ni. Tak? Jadi dengan mak kita balik raya kan, ada tengok adalah RM100 tak? Kita ada RM200. RM100 bagilah ke mak, walaupun kita tengok 100 tu cukup-cukup je untuk nak sampai kat rumah, tak? Tapi tak apalah. Allah takkan sia-siakan apabila kita tidak berkira dengan mak bapak kita. Itu maksudnya. Begitu juga dengan suami. Tak usah kira sangatlah dengan isteri kita. Tapi jangan berlebih-lebih pula, ya. Jangan kira sangatlah. Ni sama kira RM1, RM2, RM3, RM4. Tu kira tu nak bagilah berumur sudah lah. Tak rugi kita. Kita makin banyak bagi kat bini kita, Allah akan ganti balik, insya-Allah. Sama ada ganti duit ataupun ganti bini yang jadi kalau kita biar teh bagi kat dia, tak apalah. Baik, jadi itu yang nak dimuhasabahkan ya. Jadi dalam bulan Syawal ini tuan-tuan sekalian, maka budaya untuk kadang-kadang kita nak tajuk orang buka puasa kan. Ramadan alhamdulillah banyak kan. Maka Syawal ni kita tengok ada orang yang puasa Syawal. Apa masalahnya kita untuk tajuk tuan-tuan sekalian, bagi apa-apa nak kau bagi ni RM5 kau puasa ya RM5 kau untuk buka puasa misalnya. Sedangkan kita tak mampu untuk tak puasa, terutama orang perempuan kadang-kadang dia dalam period tentu ya, period nifas atau period haid, maka dia bimbang, dia tak sempat untuk nak qada puasa, dia tak sempat nak puasa 6. Kenapa engkau tak cuba bagi orang yang berpuasa? Mana tahu kan yang kita tajuk kau puasa sama pahala macam puasa, habis saja period kita dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita mendapat pahala macam orang yang kita tajuk berbuka puasa. Ini muhasabah yang nak dibuat dalam Syawal. Dalam Syawal ini ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perkara yang untuk kita muhasabahkan. Jadi kesimpulannya, saya nak buka pertanyaan hari ini. Dalam 10 minit saya buka pertanyaannya. Kesimpulannya, Syawal itu adalah bulan muhasabah. Muhasabah sebab keseluruhan itu adalah tuan-tuan sekalian adalah membuktikan ketakwaan kita yang menjadi matlamat kepada puasa. La'allakum tattaqun. Kamu itu akan jadi orang bertakwa. La'alla ni kalau kita dengan orang dengan makhluk, la'alla ni mudah-mudahan. Tapi bila Allah yang sebut, itu jaminan. Kalau kita sebut la'alla itu mudah-mudahan, sebab kita tak boleh buat keputusan, melainkan semua keputusan itu daripada Allah. Tapi bila Allah yang sebut, itu ada confirmation daripada Allah. Allah yang confirm. Kalau kamu puasa betul, la'allakum tattaqun. Dia bukan mudah-mudahan lagi dah. Kamu pasti akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ketakwaan itu dilihat kepada kesinambungan amalan yang kita telah lakukan, puasanya, masjidnya, infaknya, sedekahnya, tuan-tuan sekalian, itulah yang menjadi mercu tanda ataupun KPI. Kita buat KPI, pencapaian yang kita nak capai, muhasabah daripada Ramadan yang telah kita lalui itu. Dan yang paling akhir tuan-tuan sekalian, ya, tak ada apalah kemampuan yang ada pada manusia, melainkan kita kena doa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa agar Allah beri kepada kita kekuatan untuk terus beramal sebagaimana kita dapat beramal dalam Ramadan. Kita tak ada kekuatan sebenarnya. Kita kena angkat tangan, ya Allah, ya, tolong beri kekuatan kepada aku untuk aku terus beramal sebagaimana aku dah telah berjaya buat Ramadan ataupun lebih baik daripadanya itu. Itulah sifat hamba. Semakin banyak hamba yang berdoa, semakin suka Allah mendengar. Dia tak suka kita kalau minta hari-hari jadi boring kan. Allah Ta'ala kalau kau tak minta tu aku marah. Kau kena minta dekat aku. Ada. Jadi sebab aku timpakan macam-macam kat engkau tu supaya kau minta kat aku lah. Kalau kau senang tu, kau tak ingat kat aku. Maka bila aku kenakan sikit sebanyak, maka kau akan ingat kepada aku. Jadi itulah yang saya nak
nak sebut pada tengah hari ni ya. Jadi saya buka soalan lah, kalau apa-apa yang bersangkutan dengan ceramah tentang muhasabah Aidilfitri ataupun Syawal itu je. Syawal. Baik, sila. Ustaz, dari segi puasa mungkin ada ustaz yang pernah kupas berkenaan dengan adab bila kita berpuasa sunat dan dalam masa yang sama kita ada jemputan. Tahu sajalah jemputan jemputan Syawal ni banyak. Ya. Jadi kita tak mampu nak tolak dari segi adab macam mana kita nak. Baik. Ialah kalau soal adabnya, kalau kita tengok hukumnya kan, kita tu kalau ada jemputan kan sunat berbuka. Tapi beginilah, dalam keadaan masyarakat sekarang ni, kita tengok kenapa adab itu ada. Pertamanya, untuk nak menjaga hati orang yang jemput kita kan. Jadi tetapi zaman sekarang ni orang tahu dah bila Syawal ni dia apa panggil, dia akan orang panggil dia tahu orang ni puasa. Sebab itu kan dia punya pepatah gini, meraihkan orang berpuasa lebih baik daripada orang berpuasa meraihkan orang tak puasa. Meraihkan orang puasa, kita jemput orang tu puasa, kita bekalkan dia lebih baik daripada kita minta dia buka puasa. Kau kena rakyat. Aku jemput kau makan, kau kena makan. Lebih baik orang kita yang tak puasa meraihkan orang puasa daripada orang tak puasa minta orang puasa meraihkan dia. Begitu ya. Maknanya begitu. Kita jemput orang dia kata puasa, jangan berasa hati. Kita ambil bekal tak apa, ni buat kau buka puasa, besarnya pahalanya daripada kau minta dia buka puasa. Nak, ni kau paksa kau aku buat ni, kalau kau tak makan aku kira cancel ni program. Aku memang itu tak apa sihat tu. Kalau ada yang jadi kita tak nak panjang-panjang hukum je mah adalah kita meraihkan kan. Sebab dalam konteks meraihkan dia begini, dalam konteks meraihkan kita puasa. Orang datang rumah kita, tuan rumah tu kena raih orang tak puasa datang tu, bukan dia jemput ke rumah. Faham tak? Okay, kita buat rumah tu buka, panggil orang. Kita memang tak boleh puasa lah. Tak kata rumah puasa lah. Nah, tetapi kalau orang yang datang itu orang datang tak puasa, datang rumah kita puasa, kita kena buka sebab nak raih tetamu. Nah, kenapa kau jemput orang, kau paksa orang buka puasa? Nah, jadi begitu keadaan dia. Nah, jadi kita kena ada konteks tu. Jadi kita pilih lah gitu. Dan kita tak payah kena berasa hati, aku berasa hati betul, kau dah tahu aku nak buka, kau datang puasa. Tak payah, kau diam, kau ambil, kau buka puasa. Kan kau panggil dia kan untuk nak makan kan. Kau potluck kat dia, kan dia makan dulu tu. Yang lebih baik dua pahala. Pertama dia datang ni, yang kedua kau boleh tolong dia untuk buka puasa walaupun kau tak puasa. Dapat pahala macam orang puasa. Kenapa nak berasa hati? Contoh Nabi kata dalam Quran. Nah, bila kau pergi rumah orang tu tak jawab salam 3 kali, kau baliklah. Kau balik. Jadi kenapa nak berasa hati? Nah, aku berasa hati betul pergi rumah tadi. Kau dapat pahala. Kenapa berasa hati? Pahala dapat. Nak? Jadi kenapa kita nak masih berasa hati? Ada alhamdulillah orang puasa datang. Patut kita sebut Allah, terima kasih dan kau datang juga pada puasa ya. Kau doa kat aku. Ni bekal untuk kau buka puasa. Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian. Jangan timbul masalah gitu. Kita nak ambil rumah terbuka. Kira kubur terbuka nak kira apa? Nak kira rumah terbuka tuan-tuan sekalian. Pakai tak puasa dah lah. Nah, paling pandai je lah. Orang datang rumah kita pula kan? Ini tadi. Orang datang rumah kita kan? Saya puasa. Kau tak puasa, takkan kita jamu dia. Sunat kau buka puasa dan kau dapat pahala puasa. Dia sama juga macam, minta maaf sebut perempuan ni, isteri puasa sunat. Pukul 9 pagi laki dia datang. Jadi
Jadi maka isteri jangan pening-pening. Kau buka puasa sudah. Kau dapat pahala sepanjang puasa sehari. Apa masalah? Puasa baru 2 jam, pahala penuh. Buat apa puasa sampai habis? Kecuali puasa wajib. Ya, kalau puasa cakap puasa 6, puasa Isnin Khamis, puasa kan. Memang je. Lebih baik kau negotiate dengan lain. Bang, saya nak puasa ni 6.5 kita okey. Setengah puasa dapat pahala sehari. Kau tak nak ke? Niat puasa pukul 8 dah boleh makan. Nampak? Pahala dapat. Tak nak ke? Itu je. Amboi. Jadi macam tu. Jadi Islam ni kan mudah kan. Islam tu mudah, cuma jangan ambil mudah. Dia mudah kalau kita faham, dia mudah. Ada Allah Taala lebih mengetahui. Ada baik insya-Allah. Sila lain. Dah ada 5 minit. Ustaz bertanya yang berkenaan dengan sunnah pergi raya pergi ke masjid jalan lain. Okey. Balik jalan lain nak kaitkan dengan muhasabah tadi Ustaz. Okey, baik. Pertamanya antara hikmah Nabi buat gitu, pertamanya supaya kita dapat mengembangkan syiar lah. Sebab masa tu kan orang Islam tak ramai kan. Jadi kita nampak sambil tu jadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa di mayang tu sunat takbir sebenarnya. Ya. Satu. Yang keduanya adalah untuk kita nak jumpa seramai orang. Seramai orang untuk jumpa, untuk mengucapkan taqabbal minna wa taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapannya kan. Seramai mungkin kita jumpa dengan orang. Itu antara hikmahnya. Jadi permuhasabah hari ini kalau kita nak ambil sebab itu dia tidak ada muhasabah dalam Ramadan untuk Ramadan untuk Syawal saja, dia tak ada kaitan dengan Ramadan yang kita nak muhasabah tu. Sebab itu dia khusus untuk hari raya saja. Sebab tu tuan-tuan, semakin banyak kita jumpa orang, jangan kita harap orang jumpa kita pergi jumpa orang. Itu konsep raya ni. Kita jumpa orang. Sebab tu Nabi lepas mayat raya dia akan cari orang miskin. Dia cari orang miskin. Kemudian dia pergi jumpa budak-budak. Nampak tak? Dan dia bagi manisan pada budak-budak. Gembirakan orang susah, gembirakan kanak-kanak. Ini konsep raya. Bukan gembirakan orang kaya. Sebab tu Nabi lepas mayat dia cari orang susah. Sebab tuan-tuan sekalian, apalah ertinya raya kalau orang susah tetap tak seronok. Yang keduanya, kanak-kanak adalah makhluk yang Allah cipta untuk menyeronokkan hari raya ni. Tuan-tuan bayangkan raya tanpa kanak-kanak. Bayangkan. Ada apa-apa. Budak-budak nyebab raya tuan-tuan sekalian kan. Datang ni kita nak halau dah balik. Kalau kau datang. Balik tak ada orang pun. Biarlah budak tu tak makan pun tuan-tuan sekalian ya. Tak makan pun. Tak. Kita bagi duit tapi jangan niat, jangan ampau. Niat sedekah. Mau dapat pahala. Maksud kau nak dedak ke apa benda ke lantak kau. Tak. Kita layan orang gila ni, kita boleh ada gila ke? Tak? Gila juga. Macam cerita orang gila, dia bincang sama dia. Macam mana nak bagi sejuk kalau kita nak berjalan ni? Panas El Nino. Kita buat kipas tu. Orang gila pertama kata. Tak, kita buat aircon kata. Tak, kita buat pintu kereta kata. Sebab apa kalau panas boleh buka tingkap. Tiga-tiga nyaring berlaku. Nah, jadi begitu. Jadi maknanya jadi kita bagi duit tu dengan niat sedekah kan. Nabi cari budak-budak. Dan dia bagi manisan, dia bagi kurma. Cuma kita tak bagi kurma kat apa barang pak cik Ramadan. Bagi kurma. Budak-budak kan. Budak-budak lon ni dah main. RM1 pun anak kita. RM1 dia cakap dia dapat. Merah muka kita. Nah, dia dapat buka selalu kertas tu. Merah muka kita. Jadi tapi itulah kegembiraan budak-budak ni. Sebab tu saudara sekalian, gembirakan. Raya ni gembirakan orang dan kita jumpa seramai orang. Jangan tunggu orang datang, kita pergi jumpa orang. Itu konsep raya sebenarnya. Wallahualam. Ada lagi last soalan kalau ada. Perempuan sini hebat-hebat tak tanya langsung. Tempat lain orang perempuan ni nak tanya. Ustaz, saya nak tanya yang pasal walaupun Ustaz cakap dah tiap tahun tadi tu kan puasa. Yalah, sebab belum pernah tadi bagi jawapan. Baik. Baik. Baik, beginilah keadaan aja ya.
Jadi kalau ikut hukum sebenarnya, yang fardu tu perlu diselesaikan dulu. Maknanya kalau kita tertinggal 7 hari, selesaikan 7 hari itu dulu. Ya, itu yang lebih utama. Habis 7 hari qada baru kita masuk puasa. Kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya macam mana? Kita sakit, pas Syawal sakit. Sehat-sehat tu cuma tinggal 7 hari je. Tinggal 7 hari je Syawal. Masa tu bolehlah kita puasa, gabungkan sekali. Perlu ke kita niat 2? Tak payah. Kita niat wajib, dia jatuh jadi sunat, tuan-tuan sekalian. Ada ada begitu keadaan dia. Walaupun ada hukum kata boleh gabung, tak ada masalah. Tapi cuma saya nak sebut, selesaikan dulu. Ada orang perempuan jawab, penatlah kita. Begini, nak jawab penat dia. Kita orang kan puasa 30 hari. Engkau orang 23 ni. Jadi engkau orang belum cukup lagi sebenarnya. Betul? Walaupun kalau puasa tak makan. Jadi masalah tu. Tetapi menghormati orang puasa itu kan lebih, walaupun ibu tak puasa kan. Baru ni keluar viral nama apa? Fatimah apa nama tu? Dia nak pertahankan, dia nak makan tengah orang. Apa benda lah, benda macam tu kan. Tengok orang tak faham, tuan-tuan. Padahal kalau kau tak makan tengah orang kan, kau dapat pahala kerana menghormati. Saya sebut tadi kan, menghormati orang berpuasa lebih afdal daripada kita minta orang berpuasa menghormati kita yang tak. Kita tak makan sebagai seorang isteri. Hormat anak-anak kita, suami kita. Kita bang, minta maaf ya. Sedap betul. Jadi konsep kita dia. Jadi menghormati orang puasa itu kaedah dia. Yang kau nak pertahan gila-gila itu hak saya nak makan tengah orang. Apa yang kau dapat? Tuan-tuan sekalian, dahlah kita tak puasa, kita tak dapat pahala menghormati orang puasa. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Jadi wallahu alam, jadi begitu kan. Jadi maknanya kalau kita nak, sepatutnya afdalnya kita selesaikan yang wajib, kemudian kita sambung yang sunat. Kecuali dalam keadaan daruri, kalau kita tak buat macam tu habis Syawal, itu bolehlah. Cukup kita kata aku puasa qada, tuan-tuan sekalian, dia akan terikut sekali. Puasa sunat tadi terikut sekali. Wallahu a'lam, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kita jumpa. Selamat meneruskan ibadah Syawal. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khasyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tidak kau terima, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah perhimpunan kami pada tengah hari ini perhimpunan yang kau rahmati. Perpisahan kami selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua bapa kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa suami-suami kami, ya Allah. Dosa isteri-isteri kami, ya Allah. Dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, ya Allah, sama ada yang masih hidup atau telah menghadap-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk kami melaksanakan ketaatan kepada-Mu sementara umur kami masih ada, ya Allah. Dan berilah kekuatan pada kami untuk kami dapat menjauhkan segala dosa dan maksiat pada-Mu sementara nyawa kami masih Kau beri pinjam pada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong jadikan kami suami yang baik pada isteri-isteri kami, ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan kami isteri yang baik kepada suami dan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan kami mak bapak yang baik kepada anak-anak kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Akraman Akramin, ya Dzul Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.